Cuba ya. Nampaknya kami telah tangkap tikus ini. Ya, tikusnya. Ini dia tikus ini. Sana. Udah. Itu dia. Hah? Dia malah ayam, dia masuk. Ngangkat besar. Dia masuk belakangnya. Ngangkat besar ya. Oh, tidak buat. Buat dia. Ngangkat besar. Boleh kecil. Kalau besar. Tikus. Tikus agak tenggelam. Mati. Tikus pernah berenang kan? Wah, taklah. Wahai tikus, miau. Kakak satu minta. Kakak satu. Itulah nasi malamnya. Bagus, sudah dimaki. Kecil je. Ngangkat besar. Mati. Kita boleh pegang. Mana boleh? Boleh lah. Dah tepi nanti air dia kotor. Tepi acik. Semua keluar. Dah. Nanti air dia kotor. Sana. Cepat. Jangan kena kaki, nanti air kotor. Tak nak nanti tikus tu mati kan? Tikus tak boleh berenang lah ya? Cuba apa dia? Cuba buat apa itu? Cuba apa itu? Inilah. Dia tikus telah rendam. Dah mati. Lama-lama mati lah. Ya. Sikit. Ini dia. Dia pernah berenang kan? Tak Cuba komen di bawah. Cuba komen. Tikus pada berenang ke tak? Inilah tikus. Nanti perangkap di dalam ini. Macam mati je. Memang ada mati pun. Ingat tak mati je? Ini biar tu. Dia macam tak di airway. Dia bagi dia minit tu. Macam dah jadi keras je. Macam orang dah jadi batu ni. Macam cerita sintanggang anak dia. Hoi. Abang buat apa? Apa dah ambil satu? Abang nak masukkan sini. Hoi, sana lah. Dah mati? Dia mati ke? Guys, cuba komen di bawah. Tikus pada berenang ke tak? Cuba komen di bawah. Cuba ambil barang. Masa kita buat dekat stiker ni. Kita buat. Mati dah tu. Baik. Saya akan cara. Dia tak boleh berenang. Jangan mati. Ya, macam dia dulu. Macam dah mati. Ayah macam dah mati. Kejap. Sana, bagi dia dulu kan. Kejap yang dikeju. Dia akan ditanam. Dah mati ke Pak Ngah? Dah mati. Dah mati. Dia dah jadi RIP. Dia pernah tengok ada seorang mana sini dia bela tikus kan. Lepas tu tikus tu dia mati. Dia mati kan. Lepas tu dia letak dalam air. Dia gali tanah. Letak dalam tanah. Lepas tu Itulah di siaran langsung kali dia ini. orang Melayu tau. Lepas tu dia tulis. Nama dia Ni cakap dengan. Kelly Kasih. Kelly Takali. Dah apa nak kasi juga. Mana dia tak nampak? Tak nampak ya? Dia yang tahu. Tak nampak? Tak ada. Cuba Sekarang berbuat sen semua. Itu dia. Kisah.
Itulah dia untuk tikus kali ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Channel. Okay. Assalamualaikum. Yang mana kat rumah ada tikus tu takkan je. Tapi sebab korang, kalau korang tak, korang cuba komen di bawah. Tikus pada berenang ke tak? Cuba komen di bawah. Okay, jom tekan like, share dan subscribe. Ambil. Cuma komen di bawah. Okay. Jangan lupa buat like, share. Like, share dan subscribe. Okay. Okay, jumpa lagi ya. Assalamualaikum.